terperangkap oleh dinding lutsinar. Dinding ini tidak kelihatan tetapi nyata. Sebuah lori yang sedang bergerak secara tidak sengaja melanggarnya. Tanpa disangka, bahagian hadapan kereta itu rebah serta-merta. Apa yang lebih mengejutkan ialah malah sebuah kapal terbang yang terbang pada ketinggian 10,000 meter. Saya tidak boleh terbang keluar sama sekali. Selepas perlanggaran, ia serta-merta bertukar menjadi runtuhan. Malah, ia bukan dinding lutsinar biasa, tetapi kubah yang besar. Baru beberapa bulan lepas, kubah lutsinar itu jatuh dari langit. Seluruh bandar diterangi di dalamnya. Tiada siapa boleh keluar atau masuk. Manusia semut menjadi domba untuk disembelih. Sekarang, dinding bayangan lutsinar itu telah mengembangkan kuasa ini. Tidak kira jika ia melekat pada pistol jembalang atau basikal roda 3 kecil di tepi. Apa-apa sahaja yang mengandungi besi akan disedot masuk. Malah kesan yang besar dari 100 meter jauhnya. Tidak terlepas juga, protagonis lelaki, Helang, memakai gari besi. Dihisap ke dinding dengan sedutan yang kuat. Wanita itu mahu naik dan menyelamatkannya. Tetapi kunci untuk membuka kunci juga adalah besi. Keseluruhan proses membuka kunci apatah lagi betapa mendebarkannya. Kedua-duanya menyangka mereka telah melarikan diri. Tetapi saya tidak pernah menjangka. Kereta di belakang saya juga disedot masuk. Nasib baik, pada saat-saat genting, wanita itu dengan tenang membantu Nobita membuka gari dan menolaknya ke tanah. Tetapi dia tidak sempat melarikan diri. Dia dibenci di tempat kejadian dan pergi ke barat laut. Beberapa orang muda menyedari ada sesuatu yang tidak kena. Mahu menyuruk rumah, tapi baru masuk. Hanya untuk mendapati bahawa kuari semuanya terbang ke arah pintu. Keluarga itu juga ketakutan. Jatuh ke tanah tidak sedarkan diri. Pisau buah di atas meja makan juga sudah mula terkena kemagnetan. Asalkan barang besi, mereka semua berlonggok di muka pintu. Malah paku di papan itu tertarik oleh magnet. Selepas mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk melarikan diri, seluruh rumah bertukar menjadi abu dalam sekelip mata. Tidak lama kemudian beberapa orang berkumpul. Semasa membincangkan penyelesaian, kubah itu tiba-tiba hilang kemagnetannya lagi. Sebelum sesiapa boleh bertindak balas, yang baru, bencana datang dari langit lagi.